dah 3 minggu. Mana laporan siasatan Putra Heights? Mana pelan tindakan? Letupan berlaku 1 April. Tapi sampai hari ini, 22 April, tak nampak bayang laporan, tak ada pelan tindakan dan kerajaan masih senyap sunyi. Ada mangsa yang pihak PBT arahkan kosongkan rumah dalam 24 jam. Kalau tak patuh, denda. Mangsa ni penjenayah ke? 24 jam untuk kosongkan rumah. Tapi 21 hari, 1 laporan pun tak boleh siap. Pada 18 April, katanya laporan siasatan awal akan keluar dalam tempoh seminggu lagi, iaitu 25 April. Okey, rakyat tunggu. Harap tak tangguh lagi. Banyak pihak umumkan bantuan tunai. Tapi prosedur pun macam hantu. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Bantuan pun ada yang gaib. Harapan rakyat letak di mana? At the end of the day, kalau kerajaan terus diam, rakyat nak tanya siapa lagi? Kerajaan tak boleh minta rakyat bersabar kalau diri sendiri pun terus bersenyap. Apa yang mangsa perlukan sekarang? 1. Umumkan tarikh laporan siasatan dan dedahkan hasil secara telus. 2. Senaraikan semua pihak terlibat dalam projek kawasan. 3. Ambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang cuai. 4. Salurkan bantuan yang dijanjikan sekarang, bukan nanti. 5. Sediakan pelan sokongan jangka pendek dan panjang. 6. Tubuhkan pusat koordinasi tetap untuk mangsa. 7. Laporan berkala dari agensi teknikal, Petronas dan kerajaan. 8. Jadual pembinaan semula yang jelas. 9. Adakan sesi dialog terbuka dengan mangsa, bukan sekadar arahan sepihak. Libatkanlah mangsa dalam proses pembinaan semula. Keadilan untuk mangsa tak boleh ditangguh. Rakyat tak nak dengar lagi kami sedang siasat. Rakyat nak jawapan sekarang. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.